47 tambah 5. Soalan ni saya dapat daripada buku aktiviti matematik tahun 1. Jom kita gunakan apps dan Boxmax. Jadi klik dekat button operasi tambah, kemudian masukkan soalan. Kalau murid-murid nak buat latihan, boleh gunakan apps ini bersama-sama dengan buku aktiviti, bersama-sama dengan buku Maths untuk faham bagaimana pengiraan ni berlaku, bagaimana dia diwakilkan dengan gambar rajah. Jadi murid lebih faham konsep matematik, bukan sekadar hafal sahaja. Okey, saya dah type dekat sini 47 tambah dengan 5. Jadi kita tengok gambar rajah dekat sini. Kita akan lakukan operasi penambahan ikut nilai tempat dulu. Jadi kita mulakan nilai tempat SAR di mana 7 tambah dengan 5. Awak boleh gunakan bulatan ini untuk bantu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi kita type dulu jawapan 12. Okey, type jawapan 12. Kemudian kita tengok dekat gambar rajah ni, bila kita tambah tadi 7 tambah 5, kita dapati bila kita kumpulkan ada satu kotak 10 frame 10 SAR. Jadi 10 ini kita kena pindahkan ke rumah puluh. Okey, so kita pindahkan ke rumah puluh. Alright. So bila tambah dekat pindahkan ke rumah puluh, kita kiralah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan dia 52. Okey, jadi murid akan faham pengiraan ini, kenapa jawapan lebih daripada 10, satu kena pindah ke rumah puluh. Jadi tak adalah mereka hafal step saja tanpa faham apa sebenarnya konsep di sebalik operasi tambah. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye bye.